Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Arif dan kita bertemu kembali dalam ABC Podcast. Untuk kita ni, kita akan bincangkan tentang tajuk integriti tanpa kamera. Dan panel kita hari ini seorang panel yang sangat hebat, iaitu Puan Maznah binti Hassan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali Puan. Terima kasih. Baiklah, ni kita akan mengupas tajuk tentang integriti tanpa kamera. Boleh Puan terangkan sikit tak apa makna tu integriti tanpa kamera tu? Okey, terima kasih Arif. Sebagai permulaan, sebelum mula tu kita tanya soalan dulu kat moderator kan. Pernah tak Arif buat sesuatu yang betul tu bukan sebab orang tengok apa yang Arif nak buat, tetapi perbuatan tu memang betul? Saya rasa selalu. Oh, tahniah. Maksud dalam kategori yang berintegriti kan. Okey. Jadi hari ni saya dan kita sama-sama cuba selami topik yang nampak simple tapi maksudnya agak mendalam. Okey. Integriti tanpa kamera ni kita dengar macam nampak agak jelas lah kan. Okey. Jadi sebelum kita pergi berjauh, perlu difahami tentang integriti dulu. Makna integriti okay. Macam kita nak pergi rumah orang juga lah, kalau tak ada address tu susah kan. Kena faham dulu. Okey, integriti ni dia merujuk pada sikap jujur, amanah dan berprinsip. Berprinsip ni maksud apa-apa tu kita ikut aturan, sebagai contoh dari segi etika, jawab awam dan sebagainya. Dan setiap pelaksanaan tugas tu dia tanpa ada sesiapa melihat, tanpa pengawasan, tiada pujian dan tiada ganjaran. Ringkas tu, maknanya integriti tu secara ringkasnya? Ya, jadi semuanya tu kita buat tu tanpa mengharapkan balasan. Lillahi ta'ala lah. Ya, macam tu. Okey. Okey. Dan bila dalam masa melaksanakan tugas tu, maksud pekerja ni dia tak ambil kira ada bos ke, tak ada bos ke, ada CCTV ke. Yang penting dia memilih untuk jujur. Jadi itu yang terbaik lah. Okey. Dan selain dari itu, bila kita tengok pelakuan pekerja tadi tu, maksud di belakang tabir tu dia melaksanakan mengikut kejujuran, dan itulah yang mencerminkan peribadi sebenar pekerja tersebut. Seorang pekerja yang ada integriti tu, dia kena tunjukkan contoh yang terbaik. Ya, betul. Maknanya walaupun tak dipantau ataupun secara dipantau oleh bos majikan. Ya. Okey. Dan dari segi integriti pula, dia bukan sekadar image atau kenal. Maksud kalau kita buat apa-apa tu mungkin nak tunjuk kita baik. Ataupun ada bos aku kena tunjuk kerja bagus. Datang kerja awal, on time. Yang tu bukan sebenarnya lah. Tapi yang penting kalau kita nak zahirkan ataupun kita nak pamerkan kita mengamalkan integriti tu, maksud dari nilai dalaman tu secara konsisten. Okey. Jadi sebab tu saya kata integriti ni bukan sekadar lakonan. Contohnya pun contoh macam kita konsisten tadi yang dalaman tu. Ya. Dari segi konsisten ni maksud sebagai contoh kita datang pejabat lah. Setengah ada yang individu yang tidak mengamalkan integriti ni, mungkin kalau ada bos tu dia on time. Kalau tak ada bos tu lewat dengan pelbagai alasan. Okey. Sama juga setengah-setengah tu waktu menjalankan tugas di pejabat ni, kalau ada ketua jabatan ke ketua unit tu mungkin kadang-kadang tak bangun dari PC tu, dari duduk mengadap ke komputer tu. Tapi kalau dah tak ada bos atau unit tak ada, macam-macam agenda lah. Pukul 9.30 pun mungkin pegang wallet dah. Tu di antara contoh yang pernah kita tengok kan. Okey. Dan selain dari pelaksanaan tugas, kerahsiaan juga menjadi salah satu elemen integriti. Jadi kalau katalah contoh kawan kita cerita apa-apa rahsia ataupun isu-isu di jabatan, walaupun kalau kita cerita pun yang tu cerita saja kan, tapi sebenarnya adalah salah satu elemen integriti. Okey. Jadi kalau dari segi integriti ni, kalau katalah sebagai contoh kerahsiaan tadi tu, kalau kita cerita, pihak yang terlibat tu dia tahu cerita tu tersebar lah, sebagai contoh viral. Jadi di situ bila hilang kepercayaan tu, memang orang tak akan percaya kita dah. Sebab tu nilai kerahsiaan atau integriti tu penting. Penting. Okey. Okey Puan.
Puan, cuba boleh tak kupaskan sikit contoh kan, bila seorang pekerja tu tiada integriti dalam diri dia sendiri. Mungkin boleh bagi contoh sikit dalam keadaan yang sebenar macam mana? Ya, okey. Biasanya pekerja yang kalau tidak berintegriti ni, banyak kan pelaksanaan ataupun performance dia tu banyak lakonan. Okey. Especially macam orang yang pandai membodek dan sebagainya. Kalau dari segi interpretasi psikologi ni, kalau sebagai contoh kucing. Kucing ni jenis binatang yang kalau Cik Arif Hassan dia suka geser-geser kita. Tu kalau kita interpret ke tingkah laku manusia ni, orang yang inginkan perhatian. Okey. Jadi salah satu elemen dalam keadaan tak berintegriti ni, itulah ciri-ciri pekerja kan. Maksud bila ada bos buat kerja okey, bila tak ada bos, ikut aku punya suka. dia hilang. Macam tu lah. Sekejap hilang, sekejap ada macam tu. Sebab dah dari segi dia sendiri tu nak buat kerja pun dengan ada bos. Maksud nak ada kamera. Kan? Jadi itulah. Tapi tujuan dia buat macam tu ada sebab dia. Sebab dia nak tunjuk kita dia bagus, dia seorang yang baik. Tapi hakikatnya inilah ciri-ciri pekerja yang toksik. Maksud apa-apa orang tengok, oh bagus. Dan kadang-kadang bila ada konflik dan sebagainya, mungkin orang tak percaya tingkah laku sebenarnya pekerja yang toksik tadi tu. Sebab di depan nampak okey, baik. Saya tengok dia okey je, rajin saja. Bos nampak dia okey, kan? kerja perfect, jadi kerja. Tapi kita yang berada banyak masa ni sama-sama tu, hanya kita yang mengenali. Okey. Tapi kalau kita selalu ada ciri-ciri macam tu, saya rasa dia mungkin selamat untuk seketika. Betul. Okey. Saya setuju. Selain dari itu, kadang-kadang pekerja yang tak ada integriti ni, dia buat apa-apa kerja ataupun nak tunjuk baik tu ada tujuan. Sebagai contoh, target nak dapat APC. Okey. APC, anugerah perkhidmatan cemerlang kan, siapa tak mau. Tapi kalau dengan cara kerja, budaya kerja yang tak betul, bagi saya rasa saya value tu agak nilai-nilai tu kurang lah. Memanglah anugerah perkhidmatan cemerlang, kita boleh dapat tapi dia punya tak setimpal tak kerja. Tak seperti mana performance kita tu. Okey. Dan satu keadaan lagi, individu ni kadang-kadang dia akan berlaku konflik bila penilaian prestasi. Okey. Di awal tu kan dia tunjuk rajin depan bos, tapi hakikat tak buat. Bila penilaian markah, maksud pegawai penilai yang akan memberi markah sebenarnya. Okey. Jadi sekiranya pekerja ataupun pekerja tu dia dapat markah tak seperti mana dia harapkan, target nak dapat APC, sekali dapat markah rendah. Dia akan ada teori lah, ada konflik. Sebab apa tak dapat ni, patutnya buat kerja. Bos pun, pegawai atasan mungkin dia nampak senario tu kata rajin, tapi pegawai penilaian ni lebih kenal. Okey. Jadi di situ dia berlakulah konflik dalam organisasi sebabkan tak puas hati. Tapi hakikatnya memang itulah ciri orang yang tak ada integriti. Okey. Dan bila berlaku perbandingan ni, macam mana si A ni boleh dapat sedangkan saya buat kerja banyak. Tapi kalau kita perhalusi balik, kerja banyak tu bila ada ketua. Kadang dia output tu tak capai dengan apa yang majikan nak kan. Ya, betul. Betul lah kan, dia tak puas hati. Sebenarnya kerja tu kita kena siapkan setiap masa dan kita sasaran kerja kan. Tapi kadang-kadang ciri orang toksik ni agak bahaya. Walaupun Cik Arif kata dari segi pencapaian tu, output dia tu, ada juga orang yang macam ni, dia bijak untuk manipulate. Betul. Okey. Berbalik pada kucing tadi lah. Kalau kata saya yang buat kerja, tapi Cik Arif kata tak apalah, saya tolong ni. Dia tapi claim dia lebih buat. Ini buat dia banyak berlaku. Depan bos dia kata dia dah buat, saya buat. Ya. Biasanya memang ada berlaku. Selalu untuk saya pun, bila saya dah, walaupun saya bersara, tapi pengalaman tu banyak lah. Tapi bagi saya, kita tak rugi apa-apa. Kalau kita buat kerja betul, kita yang untung. Walaupun di sebalik pandangan orang atasan tu, dia lah rajin kan. Okey. Okey Puan. Jadi kita dah tahu tadi tentang bagaimana integriti ni sendiri, dan juga dalam pekerja kita antara ciri-ciri orang tak ada integriti kan. Ya. So
sebagai seorang pekerja, dia nak terapkan integriti dia, apa yang perlu dia buatkan untuk menjadikan integriti tu setiap masa dan keadaan sebagai petugas pekerja tu? Apa yang perlu dibuatkan untuk bagikan integriti tu ada dalam diri dia setiap masa dan keadaan? Okey. Kadang-kadang ujian integriti, bukan ujian untuk integriti tu, maksud dia nak tengok ketulusan kita, jujur ke tak jujur, bukan masa ada orang tengok saja ataupun ada orang lain, tapi masa kita seorang-seorang. Waktu tu lah paling nak menguji kita lah. Aku nak buat kerja ni betul tak betul? Sebagai contoh buat claim TNT. Kita bagi contoh yang agak-agak biasa lah. Di situ hanya individu tu yang boleh buat keputusan. Aku nak jujur atau tak? Atau nak adjust sikit? Kalau dari segi tuntutan, contoh kata obsession, hotel. Kadang-kadang tak minat di hotel. Tapi sebabkan memenuhi keperluan dokumen, maksud mungkin ada alternatif lain, beli palsu resit dan sebagainya. Okey. Buat, saya ada satu soalan lah. Kalau kita bayangkan kan, kalau hidup kita ni tidak ada kamera, adakah kita ni masih orang yang sama? Maksud saya tu, pengawasan tidak ada dan tidak ada bukti sebagainya. Adakah kita ni masih orang yang sama dengan integriti itu sendiri? Okey. Sebab berbalik pada tadi, saya kata integriti ni adalah ujian karakter kita. Okey. Jadi dia bukan apa yang orang nampak, tapi apa yang kita pilih. Sebab tu saya bagi topik ni tanpa kamera kan. Okey. Jadi integriti ni dia bukan tentang image, bukan tentang kita nampak baik. Okey. Yang sebenarnya kita tetap buat benda yang betul walaupun kita boleh nak skip ataupun nak adjust buat ke arah yang tak betul dan sebagainya. Orang tu ada pun masih kita akan buat perkara sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kita mengelak dari melakukan ketidakjujuran tu bukan sebab kita takut, tapi sebab berbalik pada tajuk ni prinsip. Bila kita pegang pada prinsip, insya-Allah lah apa-apa yang kita buat tu jaranglah nak tersasar dari track ataupun landasan sebenar tu. Okey. Faham, Miras. Okey puan. Jadi saya boleh ringkaskanlah, kita dah dengar tadi integriti tanpa kamera, faktor dia, punca dan juga jenis orang-orang yang tak ada integriti kan. Jadi boleh tak kita ringkas, kita buat kesimpulan apa integriti tanpa kamera sebenarnya ni? Dalam kita sebagai pekerja, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu bapa, mungkin kita boleh lingkupkan semua sekali aspek ni. Okey. Di sini sebagai penutup saya akan kita guna dua kata-kata ataupun quote dari pertama dari Catherine Manfield ni. Dia kata apabila kita mengubah sikap kita bukan saja mengubah cara kita melihat kehidupan, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan tersebut. Jadi di sini kalau kita relate balik dengan tajuk integriti tanpa kamera, maksud melatih seseorang itu untuk buat apa saja dengan jujur, dengan tulus, tanpa sebarang paksaan. Itu pertama. Yang keduanya, satu-satunya perkara yang kita bawa apabila mati adalah perkara yang kita tinggalkan. Okey. Jadi bila kita relate dengan integriti tanpa kamera ni, maksud setiap pelakuan kita, sama ada kira pekerja ke, ibu bapa ke, sebagai anak. Jadi maksud bila kita buat baik, insya-Allah kita akan masuk kategori yang sering disebut-sebut ataupun macam kita selalu dengar, dia tu baik lah. Kan bila meninggal tu akan ada lah sebutan-sebutan tu. Tapi setiap sebutan tu bukanlah kita nak harap, aku tu nak buat baik sebab esok bila mati orang sebut aku baik. Yang tu dia tak akan jadi. Kemudian. Sebab kita kena buat dengan penuh ketelusan. Sebab dia tadi kan berbalik tadi. Dia adalah dari dalaman. Kalau sekadar kita reka-reka, dia tak akan jadi. Okey. Dan sebagai pekerja juga kita, bagi saya lah sebagai kita Muslim, hasil kerja kita tu adalah rezeki untuk kita sekeluarga. Jadi kena ambil kira juga lah keberkatan tu. Kalau kita praktiskan integriti tanpa kamera, insya-Allah rezeki tu diberkati. Okey, jelas puan, alhamdulillah. Terjawab sudah kita punya pertanyaan integriti tanpa kamera tu. Jadi kita dapat sedikit faham. Dan insya-Allah kita sama-sama cuba mengamalkanlah apa yang kita buat, kita bincang hari ini kan. Insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dari hati
untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, aman